Ni dah sampai dah geng, Naga 155 dari SYM yang terbaru. Jom kita review untuk hampa. Ni dah SYM Naga terbaru main dengan 150cc liquid cool. Yang mana duk berdebat sangat pasal kunci dia main dengan sistem smart key. Fuel tank capacity 7.3 liter. Kalau nak isi minyak, tank ada dekat depan ni. Okey, move on ke bahagian seat pula. Untuk orang depan pakai anti-slip punya material, dekat belakang pula leather. Kapasiti dekat bawah seat 28 liter. Nak masuk satu full face, satu helmet stern pun lepas. Okey, next jom kita tengok dekat bahagian depan ni pula. Walaupun ada tank minyak, poket yang SYM bagi ni memang cukup luas. Nak letak handphone, nak letak botol ayam boleh. Dekat bahagian atas ni pula ada USB port yang support Type-C. Bawah ni ada satu hook boleh gantung barang maksimum 3 kilo. Main juga dengan meter yang digital, tapi digital biasa je lah. Semua button dekat motor ni pun easy button saja, jangan risau. Untuk suspension dekat depan pakai upside down fork, dekat belakang pula pakai monoshock. Floating baik belakang ni. Okey, untuk tayar pula pakai rim 13 inci tayar dari CST. Walaupun motor kecil tapi SYM bagi ABS dan juga TCS. Dekat tengah ni geng dah tak ada tank ke, tak ada barang lain. So kalau hampa nak letak kaki lebih selesa lah riding position tu. Nak jalan jauh parking je kaki kat atas tu. Output motor pula 14.2 horsepower, 13 Nm top. Nama pun dah Naga kan. Of course lah body dia ada sisik-sisik Naga macam ni. Hampa dah tengok video ni, minta tolong sikit like, follow, share video ni dekat kawan-kawan tau. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.